Okay guys, assalamualaikum dan good morning. Selamat pagi. So hari ni vlog kedua kan. So program gambar aku macam ni. So hari ni program kita ada program dekat sekolah Sri Medan. So ni nak pergi sekolah Sri Medan lah. So apa yang buat hari ni program untuk sekolah Sri Medan, korang tak tahulah apa programnya. So jom kita tengok jap. So aku dah sampai depan sekolah SK Sri Medan ni. Jadi sekejap aku tunggu member aku. Dia nak parking kereta ni. Kita masuk sekolah satu kereta saja. Jom aku nak cerita sikit lah, story sikit pendek sekolah SK Sri Medan ni. Jom. So sejarah untuk sekolah Sri Medan ni, asalnya sebuah sekolah atap di tebing Sungai Pait Waringjo, Sri Medan Batu Pahat nama sekolah dia lah, yang diusahakan oleh penduduk kampung bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru Baik Biji. Pertama Encik Muhammad bin Benu yang meninggal dunia pada tahun 23 November tahun 1958 ketika berusia 48 tahun. So itu sejarah pendek lah. Aku tak tahu berapa bila dibuka sekolah ni, sebab tak ada info. Wikipedia pun tak ada info. So kali ni aku share sikit je lah. Jadi anggaran pelajar sekolah ni lebih kurang dalam 400 lebih rasa anggaran. So aku tengok sekejap anggaran pelajar untuk tahun 2025 ni berapa pelajar dia. Okey, aku dah tengok dia. Anggaran pelajar dia dalam kurang 430 pelajar tahun 2025. So ada naik turun lah. Setiap sekolah semua ada naik turun. Aku tu memang lamanya betul. Kejap lagi kita akan ada program dekat kantin dia. Dewan dengan kantin lah. Tapi rasa macam susah juga nak pergi kantin ni, jauh ni. Tak apa, kita cuba macam nanti. Okay guys, so kawan aku dah sampai. Abang Iman, handsome abang. Abang Iman, high sikit kat kamera. Kita ada lagi 2 lagi. So hari ni aku pecah tim dengan Iman. Tengok Abang Iman present. Cinta Allah dan Rasulullah. Yang esok dia nak presa, tapi kawan dia perasan. Dan Tuhan pemenang pertandingan mewarna anak Muslim dimenangi oleh Nur Delisha Kristina binti Muhammad Aziz. Okay guys, so dah habis program tadi. Aiman pun aku dah hantar balik. Jadi biasalah program untuk aku hari ni memang macam tu je, selalu setiap hari. Tapi pagi program, lepas tu petang, kalau ada sebab petang lah. Kalau tak, kita kena ada kerja sendiri kita nak buat. Ni aku baru sampai rumah. Aku tengok ada barang pula baru sampai. Kita unboxing sekejap. Lepas tu untuk vlog kita hari ni. Tengok barang apa untuk kita review hari ni. Let's go. So baru sampai untuk review. Kali ni apa benda ni, atas laku dia bagi untuk lampu tu yang tak kat kepala tu. Jom aku nak buka kejap. So bagi aku buat video untuk TikTok dulu, sebab ni bangun dari TikTok, so kena review TikTok lah. Jadi kita buka, lepas tu kita tengok macam mana function dia. Okay guys, pakai dia macam ni. Agak macam kelakor pun ada, tapi okey. Lampu pun dah cakap terang tak cakap. Dia tak ada macam lampu lumin tu, tapi so far okey lah. Untuk penggunaan harian untuk mancing ke apa, boleh pakai lah. Mungkin aku boleh guna untuk time emergency ke apa ke, boleh pakai guna. So okay lah, not bad. Tak faham kenapa banyak sangat so bila aku cakap. Dah terbiasa cakap so kan. So je lah. Okay guys, untuk vlog hari ni itu saja. Kita hari ni ke sekolah SK Sri Medan. Lepas tu kita tengok nanti. Aku dah peluh, dah mandi, nak pergi mandi jap. Esok ke sekolah mana kemudian.